Bertempat di dataran SMK Batu Kawan pada tarikh 14 April 2025 telah berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Pengawas SMKBK bagi tahun 2025. Majlis ini dirasmikan oleh Inspektor Nazim Syam bin Mat Zain selaku Penguatkuasa Trafik IPD SPS. Apa yang tak perlu cuba mendengar. Seterusnya, murid-murid yang dilantik perlu Majlis pelantikan pada hari ini melibatkan pengawas sekolah, pengawas PSS, pembimbing rakan sebaya, skuad kantin, kooperator, SPBT, ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Alisa Safia melaporkan berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan di SMK Batu Kawan. Seperti biasa, Cikgu Ria Edi sebagai penyelaras program akan memastikan perjalanan majlis berjalan lancar. Okey, terima kasih kepada semua LJK yang terlibat dalam menjayakan program Majlis Watika Pelantikan Pelajar sesi 2025, dan saya berharap agar semua pengawas yang dilantik pada hari ini boleh menjalankan tugas dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Majlis ditutup dengan bacaan ikrar pengawas oleh Ketua Pengawas iaitu Saudara Airi Danish dari kelas 5 aspirasi. prinsip-prinsip hukum negara. Prinsip-prinsip hukum negara. Okay, saya rasa sangat gembira hari ini kerana saya dapat sijil Watika Pelantikan. Saya berasa gembira hari ini sebab dapat dilantik menjadi PRS SMK Batu Kawan. Kawan-kawan saya. Alhamdulillah. Semoga amanah yang diberi kepada semua yang terpilih pada hari ini akan digalang sebaik-baiknya. Sekian dari saya, Alisa Safia, melaporkan untuk TVBK.